Betul. Ni baru betul. Wah. Hai hampa. Hari ni Echa nak ajak hampa cara buat watermelon jasmine tea versi Cha-Cha style. Tapi pastikan hampa kena ada teh Cina jasmine ni. Jom kita brew daun teh ni guna fresh press ni. Masukkan 1 scoop teh Cina jasmine. Lepas tu masukkan 145ml air panas. Biarkan brew dalam beberapa minit. Sediakan gelas yang cantik ni. Masukkan irisan tembikar besar-besar ni. Masukkan setengah sudu besar madu. Kita hancurkan buah ni dulu. Selepas tu kita buh pula tembikar kecil-kecil ni. Lepas tu masukkan air ketui. Sekarang kita tapis teh ni. Tuang air teh perlahan-lahan ke dalam gelas. Masukkan 45ml susu segar. Lepas tu kita press susu ni. Lepas tu tuang sebagai topping. Jom kita minum. Tada, dah siap. Wah. Betul. Ni baru betul. Dia ada rasa teh dan manis-manis buah tau. Kalau hampa nak try, hampa pergi je dekat 888 official store. Barulah Cha-Cha-Cha.